Okay, Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera. Bersiaran kita di Faizal Channel 77. Hari ni kawan nak nebing dengan geng huru-hara angler. Hari ni kita main freshwater lah. Nanti sampai lokasi kawan tunjuk lah tempat dia. Ini ada komersial sikit lah tempat ni, selalu orang datangan. Stay tune, nanti kawan update lagi. Okey, dah sampai lokasi sungai Sungai Tebrau. Dekat kampung Kangkar Tebrau. Ni trip dengan dua orang yang angler padu. Ni target banyak ikan keri je. Patin pun ada patin. YouTube bang. Jom. Tengah set up bang. Aku ingatkan dia cari lah. Aku tengok packing ni cantik, rupanya dia beli. Ni aku nak beli umpan belalang ni bang. Belalang juta. Dia pakai ni lah, cengkrik laju lah. Cengkrik. Ada kot. Aku daripada ujung sana tu. Dia kedai jual jual burung. Kedai hiasan mah ada jual. Suruh ni lah, suruh Amin kan? Amin duit. Tadi member aku bagi tahu. Kalau cengkerik kadang-kadang patin ambil. Cacing pun ada juga. Cacing dia ambil. Berarti banyak dapat. Dapat duit. 5 ekor, 6 ekor. Dia baru sampai. Sampai? Baru sampai 5-6 ekor. Tadi banyak Bang. aku tengok memerang sampai Bang. ni. Berapa ekor? Baru sampai bang. Dah lama. Okay geng, kawan set up dulu. Kita try je lah nembing kat sini kan. Cantik view dia. Baru kali pertama turun Sungai Kangkar. Okay geng, stay tune. Kita set up dulu. Kita try dulu tengok apa yang ada. Dia syok-syok cari je. Nampak cacing. Mana sangkut? Ha? Nampak cacing. Ni nama dia mancing geli. Kalau dia ada, adalah dia try. Okey, tu pun teknik pula. Pakai dua mata. Ini kena pakai cengkrik lah. Berapa petik cacing? Aku ingat Zul cari. Taman daya ada. Taman daya. Dia pergi beli cacing. Wah tu. Amin tak ada. Untung yang jual cacing ni. Assalamualaikum. Ada bang? Ada mana? Apa ni? Ha? Kat mana? Kempas? Kempas ha. Oh, tu lah. Cacing tak makan lah. Ha? Cacing dia macam tak lut sangat lah. Tak makan. Dia kena cari belalang juta. Manusia aku cari. Kalau ada belalang kalau ada belalang tempur cari lah. Kau pergi tangkap kat pintu dulu. Banyak. Kau cek rumah kau, rasa rumah kau banyak ulat bulu bang, ulat bulu. Ulat bulu boleh lah. Ulat bulu boleh. Tapi gatal lah ikan keliu. Ikan keliu tu gatal. Oi, semua dah ke tepi lah. Semua dah ke tepi lah. Tak makan. Dia baru sampai. Tak ahli lah. Wah. Okey, kita jadi. Sangkut sudah. Okey, kita tengok dia ada makan tak. Dua mata pula pakai. Ada satu mata ni, dua mata pula. Batu atas macam kata hidup. Try. Puan apa tu? Oh apa? Ulat Ulat apa? ulat sagu. Ulat sagu. Ini Laju. protein. Dia ambil laju ni.
Kita pakai cacing protein kurang. Protein kurang lah. Kau kena cek protein. Kita kena beli telur rebus tu. Berapa ekor? Hah? 2 hari besar lagi aku dapat. Ni. Siko jatuh. Sebab siko tinggi. Kalau dia makan betul-betul yang besar. Banyak betul. Butik ni clear breaker. Oh, dengan safety shoes lagi terus Ini besok malam mau balik ni. Mau Apa benda dia bawa tu? mau 3 hari kat sini ni. Ulat tu. Ulat. Oh. Cengkrik tak ada. Aku yang kau singgah dekat Bukit Kempas tu. Ada kedai burung kat situ. Lepas anak kau ambil gambar tu. Dia dekat belah bawah. Kedai tu. Apa ni? Wah, aku ingatkan cengkrik. Umpan. Wow. Ni makanan ni bukan cengkrik. Umpan. Ulat apa benda dah. Pelik lah. Campur dengan cacing. Kita try tengok. Batu dah sangkut dah tadi. Wah, betul. Kita tengok dia ambil tak. Sana nyangkut kuat dah. Air tak dalam. Tengok ada lah. Ikan dah. Ha? Dah ada ikan dah. Dah ada? Dah. Bang. Nampak. Waduh, saiz. Alamak, aku tak kumpau lah. Siapa belum dapat? Siapa Aku yang beli umpan aku tak dapat lagi. Siapa belum dapat lesen? Saiz. Wah, dia orang perangai ah. Alamak. Custom baik mana ni? Custom baik, juara padu Pakai berapa kali? Ikan air tawar dia nak lah. Air masin dia tak nak. Air tawar dia nak. Wah, umpan ni killer ah. Umpan killer ni. Maju boleh, RM7. Pegang aja. Sana tak makan lah, tu sini je makan. Bawa je dia dekat sini. Dia nak macam ni tau. Macam lenting kan. Oh, dia macam udang hidup oh. Aduh. Tak kumpau kan. Cari lagi. Masalahnya orang lain main keli batu hidup dia pakai T. Dia ingat orang lain ada. Pakai T je. Tak kumpau pakai T tak kumpau. Otak ada. Matikan butuh lah otak. Adik, ni apa sampai ke otak? Ha? Bau sampai ke? Ha, nasi minyak tak ada. Nasi minyak. Ada minyak gili tak kat tokong tu. Akhirnya. Gili. Aku kan ingat 9. Besar tu saiz. Keli ah. Keli kuning ah. Oh, aku tahu cara dia main sana. Dia ketuk. Kan? Dia ketuk-ketuk kan? Dia ke bang? Itulah. Oh. Nah. Ni tak gigit? Tak. Ni baik takut. Bodoh siap. Shoot, ada tu. Apa? Dia gigit. Cangkuk kat badan banyak-banyak. Jangan seko. Ya? Dia ada meriah terus. Jangan cangkuk. Memang ni kulit keras. Asal dia ke belakang? Memang lah. Pasal dia tak labu-labi juga. dia tak ke depan, dia ke belakang. Dia macam sotong. Buat tu. Tak kumpau dah 2 ekor lah. Pakai ni lah. Pakai weapon. Kon. Awak-awak sekali saya umpan kan. Oh, enak juga yang sembahyang tu lah. Yang buang dia sembahyang. Muka lah senyum ah. Syuk dapat 2. Ikan tadi ikan semai dia, saiz kecil je. Itulah. Syuk dah boleh balik lah. Syuk.
Jom, dah boleh balik lah. Wah, foto-foto tinggi lah. Ni macam tinggi lah. Ni berapa lah? RM1 lah? Ha? RM3. Oh, bukan RM1 lah? Ekor budak. Besar budak. Besar gila. Besar gila. Lepas? Lepas. Aduh, asal tak layan? Ha? Dah layak dah tu. Tak ada. Air oi. Bayang dia dapat dia. Oh, dia nampak muka. Betul-betul zoom in muka aku tengok. Dia orangnya tadi aku ketuk tadi tu. Kumpau, 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 kumpau. Lagi sekali. Kumpau, 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 kumpau. Lagi betul. Okey. Sekarang kau dah jatuh ranking tu. Kau sampai dia kecil tu. Aku cari lagi nak tempat botol tu. Akhirnya. Kecil pun tak kumpau lagi. Tak makan lah. Dah 3 ekor dah ni lah. Ngam lah tu esok. Macam cantik lah. Tengok lah dia makan macam mana. Tersungut je tu tepi je tu. Dia tu macam lele abang buat dia. Mana payah tu. Ada. Mana tadi? Mana tadi? Inilah baru orang cari keli tau. Kau apa benda matikan keli kecil-kecil? Keli kecil-kecil buat apa? Saya bayar lampu ni terang sikit. Oh, dah 6 ekor lah. Dah boleh cari peraya ni. Besar. Yang ni besar. Yang ini besar. Awak memang tak pandai memancing. Besar bang. Sekejap. Sini lah tali. Tali kau ke sini. Sekejap. Gargalo. Loser. Besar men. Kumpau besar bang. Aku punya pun kalah ranking. Ya, ranking aku nombor 1 lah. Dia tak bawa macam mana? Mana tu? Lagu satu. Kumpau. Gelap. Malam. Dah pukul apa? 8.30. Itulah ceritanya. Geng-geng apa huru-hara angler. Dia target keli. Keli dapat berapa ekor? 9 ekor. 9 ekor. Mantap siap. Ini bukan main-main tau. Semua tak kumpau siap. Pak. Kuati lah. Sembilan ekor. Wah, dengan Miro terjebak. Apa cerita Rul? Okay Rul Datang nak lepak, nasib baik dapat strike. Tak kumpau semua. Tak kumpau. Botak balik awal lah. Botak. Dia sebab tak baca-baca. Itu asal. Okay men, kena men. Okay. Inilah first time main keli dah tak apa-apa. Betul-betul daripada lot dalam terus main keli Okay, kita layan. Tak kumpau tu. Aduh. Rating tak berapa terang kan. Zul lah macam Okey bang. Ranking nombor 1. Nombor 1 Nombor 1 bang, tepukan. Kumpau.
Aduh. Okay, Syuk, apa cerita? Okay eh? Best, Boleh, best. Layan. Layan, Kita ah. mana-mana kita langgar. Ambil sikit. Oh, okey lah geng. Tamat misi kawan ah. Kali ni dekat Sungai Kakak. Sip. Apa huru-hara angler. Okey, kita jumpa nanti trip akan datang. Dengan cuaca gelap macam ni kan. Stay tune. Terima kasih semua. Mana yang dah like, komen, subscribe dan follow. Terima kasih semua. Assalamualaikum.